Aku sampai sekarang aku terfikir-fikir teknologi apa yang dipakai tau. Ni aku tengok ni. So guys, aku boleh katakan produk ni adalah untuk orang yang suka tengok handphone ataupun suka tengok movie dekat dalam handphone ketika korang makan ataupun korang buat kerja rumah tengah vacuum tapi korang nak dengar lagu. Ini bagus. Ini produk ni memang mantap. So guys, bila korang buka kotak ni, korang akan dapat satu user manual, satu USB kabel Type A ke Type C dan satu speaker. Inilah speaker dia guys. So guys, bentuk dia macam ni je. So guys, bahagian belakang dia ada power button, mode button dengan control button. Dan dia ada slot untuk Type C dan juga Type A. Speaker ni guys, dia lebih kepada nak jadikan phone stand. Dia akan nampak macam ni. So guys, siapa nak dapatkan wireless induction Bluetooth speaker ni, boleh tekan link yang aku sediakan kat bawah.